Okay guys, selamat datang di channel Rifki. So hello guys, hari ini kita akan main game Plants vs Zombies, iaitu Survival Pose. Okay, hello guys, rindu saya lah. Dah 4 hari saya tak record tau. Okay, so macam apa yang aku cakap tadi, kita nak main Survival Pole di Plants vs Zombies. Dia tak sama macam ni, iaitu Survival LS. Ya, Survival LS lain sikit. Ini agak ni lagi. Okay, Survival Pole kita kena main sampai 5 flag. Kecuali Survival Endless ni juga guys, dia pun dia infinity tau, jangan salah. Okay, dah jangan buang masa, jom kita play. Okay, ini adalah, okay, kalau korang tahu, ini adalah kolam. Kolam ni dekat belakang rumah tau. Belakang rumah Dave. Weh, tak sampai rumah belakang ada kolam. Okay, dah, okay. So macam biasa, okay, nampak tak ada? Itu adalah air. So untuk letak plants kita perlukan ini, iaitu lily pad. Nanti aku baca dalam grup senarai. Okay, korang, kalau korang nak tengok video ni, saya nak korang minta like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. Minta like dan subscribe je, itu je. Okay. Okay, aku nak ambil apa ni? Keselamatan ini. Okay, kali ni nak ambil ni lah. Tak nak lah. Oh, kita ke sini dulu. Ini apa ni? Penting ni. Okay, ambil jahat ni. Bikai lah, tak bikai ni. Tak payah. Sabar guys, nak pilih plants kena pelan-pelan dulu. Pilih satu-satu. Dengan pilih dengan betul, pilih dengan okey. Lepas tu ini dan yang terakhir ini. Okey, kalau aku terlupa, apa-apa aku lupa, aku ambil dia, okey. Okey, kita mulakan. Tunggu, sabar. Sabar ni, sabar. Aku buka matahari dulu. Kerana matahari tu penting dia. Yes. Macam biasa kita kena letak mini potato supaya dia selamat ni. Okay, tengok dia ke depan guys. Tiba. Support. Okay, ini dia. Kita campurkan dengan ini jadi cacao. Okay, so macam kita tahu cacao ni campur dengan tu tau, lily pad. So dia akan elak ke sana. So macam korang tahu, ekor dia akan balik ke arah zombie mana zombie lalu. Okay. Okay, so kalau kita tak lain tu nanti dia cakap. Nampak, dia bilang ni. Aku dah nak baca tadi. Okay. Ui, dapat diamond.
So macam korang tahu zombie akan muncul dalam air guys. Tak. So korang tengok dulu pumpkin. Jangan bezakan dengan snow shot, Snoopy Jangan bezakan dengan Snoopy dengan P-Shorter guys. Sebab mereka berbeza. Okay, more zombie approaching. Okay. So zombie akan approaching. Okay. Nak nombor 1. Okay. Okay, ni aku banyak. Ni kena bawa biji biji yang penting bawa ni lah, mana tahu nanti ada benda ni di dalam. Aku takut ni guys. Aku nak bawa ni lah, yang ni paling penting guys. Tak payahlah kita tekan ni one animator. Hey, ready set plan. Zombie akan so saya nak letak mata dia ni dulu guys. Yang ni penting. Akan balik ke arah. Kita kuat kasih area saya dengar. Ini tidak. Ready guys, mereka akan datang lagi weh. Benda tuan. Okay, more zombie approaching guys. Alamak, kesian ni. Tak apalah, kita tunggu dulu guys. Kita akan baiki benda tu balik guys. Okay, aku dah kata mereka dah datang lagi.
Kena bawa juga guys. Kalau tak kisahlah tak bawa ke. Bawa ke tak bawa. Kena bawa juga guys. Ini nak bawa waktu malam. Nak bawa bahan letupan supaya nanti mereka semua nanti kabus. Okay, selesai kah? Okay, let's go. Ready, set, plan. Okay, ni kena dulu. The zombie are coming. Okay, untuk kalau apa nama foto tu, kalau foto tu korang hancur ke apa ke, korang boleh baiki balik. Boleh baiki balik. Oh, tak percaya korang try. Alamak, zombie tu belum ketemu gue ya. Ini dia kena tarik magnet Merah mereka bersih. Kita tak boleh bagi dia orang senam air dulu guys. Sebab apa benda ni tak siap lagi. Jangan pergi weh. Alah weh. Jangan bagi mereka turun dulu guys. Nak kasi nampak ni. Lengkap pasti. Tarik. Okey, ini bukan lompat laut biasa Ini adalah saya kena bisa baca almak guys. Saya dah lupa nama zombie kod. Okey. Tadi banyak oi, dah sekarang berapa beribu matahari kita dapat weh. Sangat banyak weh. Zombie dah datang lagi weh. Weh. Ayo, base kita kuat sangat weh. Okey. Kucing guys. Okey, sekarang kita dah masuk ke 3 flag. Alamak, itu ada ni pula. Tunggu dulu. Alamak, satu lagi guys. Satu lagi weh. Ambil yang sama juga Okey, sekarang tinggal 3 flag saja guys. Our zombie are coming guys. Okay. Woi, mati awal mereka. Tapi mereka datang lagi. Main beku lah mereka. Siapa dia pasal? Okey, nak tarik. Sabus magnet. Aku harapkan magnet ni je. Magnet ni yang paling bagus je. Yang paling bagus Queen Sunflower yang paling bagus guys. Dia bagi kita double matahari. Sangat dahsyat. Okey. Sebelum tu kita nak AFK dulu guys. Sabar guys. Kita AFK dulu.
Tengok dulu. Okey, kita AFK je. Kita tengok je zombie orang. Okay, wave of zombie is approaching. Okay, zombie akan approaching lagi guys. Okay, so matahari biasa di tepi yang ini, sini. Okay, dapat Okay, tak ni. Okay, alamak. Untuk penonton anda, rumpai laut tu hanya tarik zombie hanya satu saja, okay? Jangan salah faham. Kalau tak faham, baca dalam anak tu. Alamak, ada dalam tu. Alamak, dah rosak je. More zombie approaching. Okay, sekarang dah flat 4 yang terakhir. Alamak, mereka dapat lagi. Nak ini tak nak betul. Let's go, ready, set, plan. Okay, so pumpkin kena taruh sini guys. Sebab apa? Aku takut dia lompat guys. The zombie are coming. Tak ada dua guys. Ini makannya. Mereka datang lagi. Ini baru terbaik weh. Alamak, sayang lupa nak buat pumpkin. Aku juga buat pumpkin. Ayo. Kalau korang tak teruskan, nanti akan dirampas weh. Ini lambatlah kamu. Selalu lambat. Efek dia agak lambat. Okay, ni yang last guys. Wave. Langsung.
yang terakhir ni. Makan dia. Yeay, berjaya. Okay, so macam yang aku cakap tadi ialah lily pad. So, okay, satu lagi. Yang ni aku tak kenal. Okay, nama dia Tangle Cow. Aduh, macam mana aku tak faham. Okay, so cili yang korang nampak tadi tu ialah jalapeno. Atau kita panggil dia hot pepper. Hot pepper tu cili Okay, so jangan salah faham pula. Okay, so macam okay, ni aku dah kena sangat. So macam aku cakap tadi lah cat tail. So ni akan menjadi ini. So ini korang tahu perbezaan jangan salah faham pula. Satu lagi. Okay, zombie yang paling possible. Clan zombie. Susah. Yang ni yang paling possible iaitu Dolphin Rider Zombie. So kalau korang nak tengok kelemahan dia kita kena halang menggunakan okay, satu lagi yang aku cakap tu salah, iaitu walnut. Bukan potato. Walnut tu kacang tu kacang. So ni adalah Pishwater, ni adalah Snoopy. So korang jangan cari perbezaan dengan Pishwater dengan Snoopy. So mereka ni sama tapi dia tidak seiras. Okay, so korang dah faham semua benda ni. Okay, ini yang paling penting. So kita sampai saja untuk video kita kali ini. So ada 2 lagi survival aku akan main, kecuali survival endless. Aku akan buat live stream tak bila tak tahu Okay, so kita akan sampai saja untuk video kita kali ini. Kalau harap suka video ni, sebab saya dah lama tak buat video ke. So kita sampai saja untuk video kita kali ini. Sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa korang like dan subscribe, dan jangan lupa tekan loceng kerana so kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.